selama mana roh belum keluar daripada tubuh badan kita, kita belum lagi mendapat kepastian 100% bahawa kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayang dan tengok saja makhluk yang pernah beribadat sebaris dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihimus salatu wassalam. Makhluk itu adalah iblis. Tetapi pada satu ketika, yang iblis itu bukan sahaja beribadat satu saf dengan malaikat-malaikat kanan, malaikat-malaikat penanggung arash. Bahkan iblis juga adalah makhluk yang paling alim di kalangan semua malaikat. Tetapi pada suatu hari beliau diusir dan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh jangka, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, sentiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ikhtim lana bi husnil khatimah. Matikanlah kami ya Allah. Pastikanlah ya Allah. Tentukanlah ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah agar ending kami, pengakhiran kami, pengakhiran yang baik seperti mana pengakhiran orang-orang yang soleh.